Jangan simpan semua dalam emas. Jangan simpan semua simpanan anda dalam bentuk emas. Ada satu patah bahasa Inggeris yang berbunyi, don't put all it in one basket. Because if basket fall, you will lose all it and left you with none. Bila kita lihat dalam konteks ini, jangan anda letak semua simpanan anda dalam satu tempat. Jika berlaku musibah, anda akan hilang semuanya. Orang yang bijak akan simpan sebagian daripada simpanan mereka ke dalam bentuk yang mudah cair untuk kegunaan kecemasan. Sebab dalam keadaan terdesak, duit dalam simpanan kecemasan adalah yang paling mudah dan cepat untuk anda dapatkan. Dan orang yang bijak juga akan simpan sebahagian daripada simpanan dalam bentuk emas kerana emas melindungi kekayaan yang terbaik. Kerana emas apa? Emas ni kali inflasi dan emas adalah aset yang paling mudah untuk dicairkan berbanding dengan hartanah. Emas dalam tangan juga adalah simpanan yang terjamin kekayaannya berbanding dengan duit simpanan anda di bank, ASB ataupun tabung haji. Kerana apa-apa yang berada dalam sistem kewangan 100% bukan di bawah kawalan anda dan simpanan anda boleh disekat pengeluaran oleh kerajaan. Contohnya jika anda jatuh muflis ataupun terpenjara. Berapa banyak emas yang perlu kita simpan dalam simpanan emas? Sasaran pakar-pakar kewangan, anda boleh simpan sekitar 10 ke 50% dari jumlah kekayaan anda. Untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh saja tekan button sign up ataupun hubungi saya akan bantu sebaiknya. Follow saya rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan. Design your future with gold.